Serius lah, orang Terengganu setiu. Rupa-rupanya tengah ada event yang besar. Macam-macam jenis pilihan menu yang ada dekat sini, dan pelbagai lagi aktiviti menarik. Tengok video ni sampai habis. Lepas tu korang tolong like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Betul-betul terletak dalam Terengganu International Endurance Park. Kita panggil saja kali ni Bidung Flora Fest. Tapi selain Flora, dekat sini pun ada juga makanan yang best-best. Untuk warga setiu jangan risau, masuk tempat ni memang free je. Awak anak-anak korang saya dapat tengok kuda lagi. Pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda. Sukan-sukan rakyat, persembahan daripada artis, and ada juga penunjukan payung terjun daripada tentera pagi sampai petang. Event ni berlangsung daripada 15 hingga 18 ni, 10 pagi hingga 11 malam. Disebabkan saya datang kat sini, mestilah saya nak cari makanan-makanan dulu. Organizer makanan kali ni daripada Ralik Market. Pelbagai jenis-jenis makanan yang menarik yang diorang bawakan untuk warga setiu kali ni. Ada cirara tender, chicken muiz, sedap tau. Lepas tu ada Mikaela, Kakai Rai Bakery, Mr. Churros, Mr. Cake, King Fried Chicken, macam-macam lagi. Lepas tu ada juga usahawan tempatan orang setiu kita. Ada kuih benderang, rempeyek, lepas tu kepuk-kepuk daripada Mak Ku pun ada juga. Yang ni memang kerupuk famous dekat setiu. Sedap, garing and lembut saja isi kat dalam. Untuk minuman saya dah ambil kopi ais mamu, lepas tu kopi Saigon. Yang paling best saya makan burger homemade ni. Jadi saya cakap memang lembut daripada roti sampai daging. Next seterusnya kita nak rasa chicken tender. Sos dia memang sedap. Lepas tu ayam dia tu memang juicy. Lepas tu saya juga ada ambil dia punya Mr. Churros, rangup-rangup. Lepas tu coklat dia memang premium. Tengah makan tercekik saya ambil matcha strawberry. Lepas tu saya tertarik dengan burger warna-warni kecil-kecil macam ni. Ada pink, biru, kuning. Bak-bak makan ni memang ramah mata. Saya tak tahu nak makan yang mana satu. Jadi saya belilah dalam 20 jenis makanan. Rasa semua. Tapi kalau datang sini korang mesti kena rasa Thai Milky Bunches. Dekat atas ni macam ada serbuk susu. Lepas tu dia macam donat, dalam ada cheese. Sedap weh, manis-manis, berlemak. Tekstur dia macam donat weh. And saya juga ada ambil makanan Jepun. Cara makan dia kena gaul-gaul-gaulkan semua. Saya kurang pastilah nama dia ni apa, nak sebut pun malu. Kalau korang tahu boleh komen. Kalau yang macam ni saya tahulah nama dia sushi. Seterusnya pula saya dah ambil dia punya perut bakar dekat sini. Tekstur perut dia lembut, aroma rempah sedap, rasa kuah macam orang Thai punya. And yang ni pula of course lah daripada ayam muiz sendiri. Sedap-sedap, serih memang nikmat. Lepas tu saya ada juga ambil ayam susu. Sambil-sambil tu saya makan juga dia punya mantau. Rasanya dekat setiu ni tak ada lagi orang jual mantau. Tapi kalau korang datang Bidung Flora Fest ni dapat rasa. Bukan tu je, dessert-dessert semua ni pun ada juga. Yang mana hantu kek, hantu coklat wajib datang. And kalau korang rasa lapar lagi, dekat sini pun ada nasi piaro yang besar-besar macam ni pun ada. Macam-macam lagi lah. Burger, kopi, hot tiok, mi dumpling. Serius, kalau korang bawa anak-anak korang mesti diorang suka. Boleh tangkap ikan, boleh lukis-lukis. Lepas tu boleh main sepa-rupa. Tapi yang paling best pertunjukan kuda dan pertunjukan peterjun tu. Untuk kita pula bapak-bapak orang, kita boleh jalan-jalan dekat Flora Fest. Kat sini dia buat taman replika mini yang dibuat berasingan daripada setiap daerah Terengganu. Dekat sini pun dia sebenarnya buat pertandingan. Jadi korang sendiri boleh tonton dia punya replika yang cantik-cantik semua ni. Tapi waktu saya pergi ni, dia orang tengah buat hiasan akhir. Jadi kalau korang datang hari ni memang lagi cantik. Jadi untuk korang orang Terengganu setiu, boleh saja datang dekat sini. Macam-macam